rasa lah tayar ni boleh pakai ke tak boleh pakai ni. Okay, Assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube guys. Ini Innova saya. Setelah saya dah tukar sport rim ni, dah 2 bulan lebih saya pakai tayar second. Dan saya nampak tayar ni dia dah jadi macam ni pula. Jadi saya nak pergi cek tayar lah. Untuk 2 biji ni. Yang tayar 2 biji ni okey. Setakat ni masih okey. Jadi saya nak pergi cek tayar untuk tayar ni lah. Tengoklah dapat tayar Continental juga ke, kan, Michelin ke. Rasa tayar ni tak tahan lah, tayar Continental ni. Dia memang bunga macam ni. Okay, apa-apa pun stay tune dekat video saya ni. Kita cari tayar apa yang dapat. Jadi stay tune dekat video ni sampai habis guys. Kedai mana saya nak pergi. Okey geng, sikit lagi dah sampai dah. Ada ke kedai tayar buka malam-malam ni? Sekarang dah pukul 10 malam. Ada ke kedai tayar masih buka lagi waktu malam? Mari kita tengok. Masih ada lagi kedai buka waktu malam-malam ni nak beli tayar. Korang tengok video ni mesti korang tahu dah kalau kedai tayar malam-malam buka-buka ni kedai-kedai kat mana kan. Korang tahu kan? Komen kat bawah. Dia selokan dulu, bayar dulu. Sama 235. Dekat mana ni guys? Korang mesti tahu kat mana. Kedai tayar ni buka sampai pukul 1 pagi. Tayar baru mana? Okay geng, aku ambil yang ni ya, Yokohama. Aku tukar yang ni. Yang ni dia punya tengah ni. Dia tengah ni yang tebal lagi. Yang ni. Asal aku beli baru baru dipakai. Tayar sebelum aku pakai ni Continental, dia dah pecah-pecah. Jadi aku takut Okey geng, dah siap sampai rumah dah. Okey, tayar aku ambil ni adalah Yokohama daripada Japan, made in Japan ya.
Apa kata Blue Earth GT. Blue Earth GT. Harga dia sebiji 200.5. Kalau korang rasa mahal ke apa ke, korang komen kat bawah, okey? Sebiji 200.5. Saya tak tahu harga baru, jadi korang komen kat bawah berapa harga baru sebiji Yokohama made in Japan ni. Okey, guys. Dah tukar 2 biji. Okey, dah siang guys. Semalam sorry video saya tiba-tiba phone saya dah memori penuh. Jadi seperti yang saya cakap, saya beli sebiji 252 biji 500. Jadi saya tak tahu harga Yokohama yang baru berapa sebiji. Yokohama apa tadi nama dia? Lupa dah. Okey, Yokohama ni kalau korang tahu berapa harga sebiji, korang bagi tahu aku. Mana jam mana ni? Ni Blue Tex GT. Okey, kalau tahu sebiji berapa, korang bagi tahu aku. Made in Japan ni tayar ni. Saya lupa nak compare dengan yang baru tau semalam. Kalau saya lupa nak tanya yang baru berapa sebiji. Kalau tahu baru berapa sebiji, sama lebih kurang banyak kami ke nama Thailand sebiji baru kan. Tapi tak apalah, dah tukar. Tapi kalau korang mana-mana yang terdesak nak tukar tayar waktu malam, dah pecah ke, nampak benang tepi ke, korang boleh pergi kedai tu. Tapi saya tak nak mention nama lah, sebab kedai tu tak ada pun bagi kongsi saya apa-apa. Jadi korang pandai-pandai lah cari mana yang korang tahu kedai dia buka tengah malam, dia buka sampai pukul 1 pagi. Okay, sampai di sini saja video saya. Alhamdulillah tayar dah tukar dan nampak bunga okey. Nampaklah tebal sikit tepi ni kan daripada sebelum ni. Jadi alhamdulillah dah tukar. InsyaAllah kereta ni boleh start jalan jauh. Kereta ni banyak pergi jalan jauh. Lepas ni nak kumpul modal beli tayar baru size 18 guys. Terpaksalah berkorban apa saja untuk nampak lebih cantik. Okey, jumpa lagi next video akan datang. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, share dan komen. Okey, komen kat bawah guys.